Apa kaitan antara anai-anai, semut dan satu lagi jenis serangga yang terkenal sebagai serangga perosak pembawa penyakit? Hai saya Cap, hari ini kita nak bincang tentang ada ke perkaitan antara anai-anai dan semut? Semut dan anai-anai ini adalah dua serangga yang nampak sama, mempunyai behavior yang hampir sama dan kedua-duanya mempunyai sistem sosial. Jadi kalau kita fikir logik akal, mesti ada berkaitan kan? Jawapannya, semut dan anai-anai ini tak ada berkaitan antara satu sama lain. Berkaitan antara kedua-dua organisma ni adalah mereka berdua berada dekat dalam kelas serangga. Dari segi selepas tu, order dia orang pun dah berlainan. Order semut pula adalah berada dekat dalam order Hymenoptera. Manakala untuk order anak-anak pula berada dekat dalam order Blattodea. Bagi siapa yang dah tahu berkenaan dengan order serangga, dia dah tahu benda ni. Order Hymenoptera ni adalah order di bawahnya ada lebah dan tebuan. Manakala order Blattodea ni pula di bawahnya ada lipas. Ya, sekarang korang dah tahu. Ini bermaksud semut ada kaitan dengan tebuan dan lebah. Manakala anak-anak ada kaitan dengan lipas. Macam mana boleh jadi macam ni? Ini adalah hasil daripada convergent evolution. Evolusi convergent. Evolusi convergent ni di mana ada dua organisma yang kelihatan hampir sama, tapi berasal daripada leluhur atau nenek moyang yang berbeza. Anak-anak dari leluhur yang beza, semut dari leluhur yang beza. In the end of the day, kedua-duanya mempunyai ciri yang hampir sama, mirip antara satu sama lain. Kesimpulannya, anak-anak bukan semut. Sebaliknya adalah keluarga lipas yang bersosial dan mempunyai sistem sosialnya yang tersendiri.